Nak kurus, nak buang belly fat, boleh makan apa? Korang mesti pernah dengar kan yang green tea boleh bantu untuk lose weight. Green tea yang ni tau, bukan yang ni. So macam mana green tea ni dia boleh bantu untuk kawal berat badan? Yang pertama, dia boleh bantu untuk boost metabolism. Katekin dalam teh hijau terutamanya EGCG boleh meningkatkan keupayaan tubuh untuk membakar kalori melalui proses termogenesis. Yang kedua, bantu untuk memecahkan lemak. Katekin boleh meningkatkan kadar badan memecahkan lemak, menyebabkan lebih banyak lemak digunakan sebagai tenaga yang boleh menyumbang kepada penurunan berat badan. Yang ketiga, mengurangkan penyerapan lemak. Katekin dalam teh hijau boleh menghalang enzim yang bertanggungjawab untuk mencerna lemak dengan mengurangkan jumlah lemak yang diserap daripada diet. Jadi, macam mana nak dapatkan green tea ni? Kalau beli green tea dekat supermarket, boleh ke? Boleh je, kita still dapat benefits dari antioxidants green tea tersebut. Namun, in order untuk lose weight, kesannya sangat lambat disebabkan oleh lower concentration of active compounds jika dibandingkan dengan suplemen. Contoh green tea yang paling mudah untuk kita ambil adalah dari Vitalite Jelly disebabkan oleh ia tinggi dengan active compoundnya dan ia sangat convenient. Dia dalam bentuk jelly. So, boleh dapatkan di Farmasi Kaisar sekarang.